Salam semua. Ramadan bukan alasan untuk kita tidak kekal cergas, sehat dan fit. Dan tambahan, nak buang lemak sikit ni, dah start boroi balik. Dan hari ni saya nak senam santai, gabungan kardio dan strength diinspirasikan oleh workout tutorial Coach Hanif Lloyd. Vlog yang ke-7. Hari ni saya akan kongsi dengan anda semua cara nak buat full body exercise. Jom, saya nak warm up dulu, slow jog 10 minit dan kita akan buat strength. Jom, let's go. Kalau anda berpuasa, kalau anda rasa penat untuk jogging, anda boleh run walk. Macam saya sekarang ni, 2 minit pertama saya walk dan saya akan interval seminit slow jog. Seminit slow jog, seminit walk, seminit slow jog, seminit walk. Okey apa? Kan laju-laju nak gimana? Okey. Easy je. Paling slow. Santai. A few minutes later. Akan gabungkan senaman cardiovascular, strength dan juga senaman perut sekali. For exercise cardiovascular, kita akan buat lompat bintang dari atas. Dari tegak, tangan lapat, lepas tu buka. 1, 2, senaman ni. Tolak pinggang ke belakang, dan ni bangun balik 1. Ini untuk lower body. 2 lagi. 3. Pelan-pelan turun, tahan, naik balik. 1, 2. Kalau anda perasan, kita akan buat raises. Dan ke belakang, kaki lurus. 1. Yang terakhir sekali. 2. Gabungkan semua. Bulan puasa ni, buat sikit macam ni pun dah barai. Tapi nikmat. Okey, anda boleh ulang 2 ke 3 set lagi untuk senaman yang tadilah, mengikut keselesaan dan tahap kepewayan anda. Kalau ada rezeki, kita buat senaman yang lain. Selamat berpuasa semua. Stay healthy, keep fit and keep running. Salam.